Assalamualaikum. Kami Yayasan Ikhlas kini berada di Sekolah Agama Negeri Sungai Pukul, Pulau Sebatik, Sabah. Ni yang rare. Okey. Darjah 3 Mariam. Ini kelas dia. Dan di belakangnya ada darjah 4. Darjah 4 Hambali. Betul? Darjah 4 Hambali. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan, darjah 3 tadi dengan darjah 4 ni ada satu guru dalam satu masa. Jadi cikgu akan mengajar di 4 Hambali ni. Okey. Okey, lepas tu cikgu pergi dekat 3 Mariam pula. Mengajar budak darjah 3. Ada cikgu cerita kan, kadang-kadang cikgu tanya soalan kepada pelajar darjah 4. Pelajar darjah 3 yang jawab sebab dia dengar. Inilah keadaan di pedalaman. 3 dan 4, 2 kelas, 1 guru dalam satu masa. Sebab kurang guru. Memang menarik pengalaman ni. Cubalah tuan-tuan kalau ada pengalaman ajar darjah 3, darjah 4 serentak. Saya pun tak boleh bayang macam mana.